saya cukup selalu lah Mr. Ramesh. Pilih dia bawa sekali, bawa kadang-kadang 3 lagu dalam poket. Kak guna pun duit kebanyakan ST. Tapi peribadi dia, kerana dia kata dia suka kepada membantu pelajar-pelajar di ST. Satu inisiatif yang sangat baik untuk buku yang murid-murid kita, untuk program yang murid-murid ini, kerana sebagaimana yang kita tahu, tidak ada perbezaan secara formal di dalam bilik darjah, secara informal dan juga non-formal. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita merasakan peluncuran program galakan membaca dan pelajar Fiesta bagi estet Tebing Tinggi Tanah Merah bagi tahun 2020. Ada pameran dan jualan buku, pertandingan dan hadiah menunggu. Setiap langkah penuh bermakna, ilmu disemai, semangat membara. Assalamualaikum, saya Azim Mukris dari Titi Janar. Hari ini saya bersiar di SMO Book Express. Assalamualaikum dan hai. Boleh adik perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Aidil Adli bin Ravi. Saya dari kelas 6 Al-Khawarizmi. Boleh kongsikan buku apa yang awak beli? Saya membeli buku lawak kampus. Bagus tu. Jadi apa perasaan awak pada hari ini? Gembira. Terima kasih atas perkongsian yang menarik. Teruskan minat membaca ya. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami Titi Channel. Saya Azim, sempena program Fun Lajar Fiesta. Puan kongsikan sedikit tentang pandangan terhadap program ini. Terima kasih Azim. Baik, pada pandangan saya, program Fun Lajar Fiesta yang dianjurkan oleh SK Tebing Tinggi ini satu program yang amat baik, satu tindakan yang proaktif dalam kalangan pihak sekolah, kerana program ini sebenarnya ia dapat menangani MMI guru. Okay? Ramai guru yang terpaksa menghadiri program di peringkat PPD, JPN dan sebagainya. Jadi apabila dikumpulkan program macam ni, jadi murid-murid tidak akan ketinggalan dari segi pembelajaran, dan pembelajaran di luar bilik darjah ini adalah amat menarik bagi murid-murid kerana ini adalah satu pembelajaran yang dikatakan sebagai pembelajaran yang informal. Akhir sekali, apakah harapan Puan terhadap pelaksanaan program seperti ini pada masa akan datang? Apa yang saya hasratkan ialah pandangan ini akan dapat dilaksanakan lagi pada masa-masa yang akan datang, dan mungkin kita boleh tambah baik dengan melibatkan banyak lagi agensi-agensi dan juga rakan-rakan pendidik di pihak sekolah, kerana murid-murid akan dapat belajar daripada agensi-agensi yang di luar dan juga boleh plan rancangan di masa hadapan. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Salwana atas kehadiran dan sokongan terhadap program ini. Kerana sudi meluangkan masa bersama kami Titi Channel. Saya Azim. Sempena program Fun Lajar Fiesta, Puan kongsikan sedikit tentang pandangan terhadap program ini. Selamat pagi ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada SK Tebing Tinggi Sekolah, SK yang sudi menyebut saya Fajar Fiesta, anjuran Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajaran. Saya berterima kasih kepada Cikgu Guru Besar juga yang menganjurkan program ini dan sudi datang menjemput saya. Cita-cita belajar Fiesta untuk semua S.
saling serondoknya, ilmu dicari, ceria bersama. Mengajar fiesta kita, buku dan ilmu penuh warna. 2, mula. Belajar fiesta Ilmu dicari, ceria bersama.